Jadi saya kira saya tak perlu bercakap banyak. Saya terus kepada, sebelum saya pergi, saya suka terangkan sikit. Isunya bermula ialah apabila 17 Disember himpunan gerakan menuntut kebebasan akademik bebas, dan disitulah bermula bermacam-macam polemik, timbulnya Panglima Ludah dan macam-macam lagi yang datang terus mewarnai suasana politik mahasiswa. Dan dari situ juga timbul banyak persoalan yang kita rasa gagal kita sampaikan dan tidak ada sumber untuk orang dapatkan jawapan. Maka malam ini forum ini saya kira cukup baik untuk sesi dialog. Itu sebab kita kurangkan sesi penerangan, kita banyakkan sesi dialog. Jadi untuk yang pertama, saya akan bertanyakan kepada saudara Safwan Anas. Soalannya agak panjang dan masih juga untuk dihuraikan juga panjang kita berikan. Mungkin saudara Safwan Anas selaku pengerusi gerakan menuntut kebebasan akademik, kalau bahasa kasarnya adalah dalang di sebalik gerakan ini, boleh terangkan sedikit apakah dia bebas, gerakan untuk kebebasan akademik, apakah latar dasar kewujudan bebas, dan mungkin boleh juga ceritakan setakat ini apakah kronologi pergerakan bebas sehingga ke hari ini. Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator Saudara Syukri SMM, rakan panel Adam Adli dan Saudara Fahmi Reza. Anti bersih pun ada. Selamat datang. Kawan-kawan aktivis yang saya kira tak pernah kita nak rasa lelah, tak pernah kita nak rasa takut dalam medan ni. Rakan media pun ada hari ni. Baik saudara-saudari sekalian. Pertamanya bila saya nak ulas kali kedua tentang bebas setelah kalau ada yang telah hadir ke forum sebelum ni, mungkin dalam ruang yang sama juga saya bercakap soal bebas ini yang saya dah terangkan panjang lebar mengenai bebas, tapi mungkin ada hari ini yang baru mengikuti perkembangan bebas. Okey, gerakan mahasiswa menuntut kebebasan akademik. Pertama saya nak jelaskan bila mana berlakunya peristiwa yang sedia maklum dalam rentetan sejarah Malaysia. Kita tengok ada satu tragedi apabila seorang profesor mengeluarkan pandangan yang agak konotasinya berbeza dengan keadaan sedia semasa, iaitu kontroversi yang dianggap kontroversi. Profesor Aziz Bari apabila beliau menyentuh soal Sultan Selangor, ramai bangkit melenting, dan bukan setakat melenting tapi seakan-akan meletakkan apa yang dibuat oleh seorang pakar tokoh akademik ini adalah satu jenayah yang besar sehingga hilang nilai beliau sebagai seorang tokoh akademik. Start pada tu kita mula memikirkan apakah isu sebenar dalam arena politik negara, termasuklah sudut-sudut lainnya, termasuk soal kebebasan akademik. Kita mula berbincang secara serius macam mana perkara ni boleh terjadi dalam Malaysia dan apakah kesannya yang akan berlarutan sekiranya perkara ni berlanjutan begitu. Tokoh akademik diambil tindakan atas prinsip beliau sendiri menyatakan hujah atas keperkaraan beliau. Belum ada mana-mana akta ataupun undang-undang yang kita sebut secara jelas. Belum ni pun kita sebut, saya tanya sendiri pada Datuk Saifuddin, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, kita tanya adakah akta yang melindungi mana-mana ahli akademik yang nak buat konotasi berbeza dengan keadaan norma biasa ini? Adakah akta yang melindungi? Kata beliau, tidak ada. Dan perkara tersebut hanya bergantung kepada keberanian tokoh ahli akademik tersebut. Benda ni yang kita bincang daripada awal dulu. Dan inilah timbulnya hasil perbincangan melahirkan satu gerakan baru, iaitu gerakan menuntut kebebasan akademik. Kita tuntut hak ini dalam keadaan kita nak Malaysia ini disanjung tinggi dalam nilai akademiknya, nilai intelektualnya. Kita ini gerakan intelektual dan kita juga gerakan rakyat, kita juga gerakan mahasiswa, semua sekali yang kita rangkumkan. Saya nyatakan dengan jelas dua pendirian prinsip bebas. Bagi yang belum mengetahui, mungkin ada yang dah tahu, kita dah kupas panjang sebelum ni.
Dua prinsip bebas jelas. Yang pertama, ahli akademik. Okay, saya baru je tengok ada video rakan-rakan kita yang berminat untuk bagi respon tentang kejadian di UPSI. Ada yang kata kenapa kita duduk melalak keluar ke sini ke sana buat demo. Saya akan cerita dengan seluruh kronologi sebelum kita turun ke UPSI dan selepas tu jadi macam-macam perkara. Dua prinsip asas. Yang pertama, kita tuntut adalah yang pertama, ahli akademik sama ada di dalam atau di luar bilik kuliah mempunyai hak kebebasan untuk menyatakan pandangan, mempersoal, menguji sesuatu pandangan yang pada pandangan umum ia bersifat kontroversi atau bersifat tidak popular. Itu yang kita nyatakan prinsip dalam gerakan kebebasan akademik. Yang kedua, institusi akademik tidak berhak untuk mengambil tindakan atau menghalang kebebasan akademik terhadap praktis kebebasan akademik dalam kalangan kaki tangan ataupun mahasiswa, termasuk menurunkan bendera. Tak berhak untuk mengambil tindakan atas nilai ahli akademik tadi menyatakan pendirian walaupun berbeza dengan pandangan biasa, pandangan normal. Ini je dua pendirian yang kita minta. Dan selama perkara inilah yang kita tak dengar. Okey, saya ceritalah rentetan apa yang kita dah buat ke arah memorandum yang kita bawa ini. Ada yang cerita macam-macam, kata kita hanya golongan minoriti, kita hanya bawa suara kecil. Kita nak jelaskan kat sini. Yang pertama, kita buat pelancaran bebas ini pada 22 November 2011 di Pejabat Sohakam. Okey, kita buat pelancaran gerakan untuk kebebasan akademik ini dan kita serahkan yang pertama tuntutan ini kepada Sohakam. Sampai sekarang kita ada respon daripada Sohakam? Belum ada respon daripada Sohakam. Dekat sini ada 11 event besar yang kita buat. Sebelum nak kepada apa ni himpunan di UPSI. Yang pertama, kita ada 2 kali forum bebas. 2 kali forum bebas. Yang pertama, bincang pasal autonomi kampus. Siapa-siapa yang ingat, kita ada Saifuddin, kita ada Rafizi, kita ada Fahmi Reza pun kita buat forum bebas. Itu yang asal cadangan kita nak himpunkan ahli politik, aktivis gerakan mahasiswa dan juga ahli akademik. Tapi malangnya ahli akademik tak dapat datang. Kali yang kedua kita buat forum bersama dengan ahli akademik di UM. Bersama dengan Profesor Aziz Bari, Profesor Dr. Abu Hassan Hasbullah, dan ketiganya daripada ahli MOVE, iaitu gerakan tenaga dari kalangan ahli akademik yang dipengerusikan oleh Profesor Wan Manan. Mereka menyokong penuh gerakan ini dan kita buat forum 2 kali dan kemudian kita teruskan lagi. Event seterusnya kita nak tahu pandangan sebenar mengenai AUKU di peringkat kerajaan maupun pembangkang, dan kita minta secara ilmiahnya untuk berbincang, berdebat. Kita bahaskan isu ini. Kita jemput Tun Mahathir yang bertanggungjawab Gubal AUKU. Suratnya masih ada dengan saya 15 Disember. Kita jemput Tun Mahathir. Jawapannya tidak. Tidak akan hadir untuk debat. Sebabnya tidak ada kelulusan daripada Hal Ehwal Pelajar Universiti. You punya surat ni sign daripada siapa? PA dia tanya saya. You punya surat ni sign daripada siapa? Kita kata kita tak ada sign apa-apa. Ini adalah tuntutan student. Sahut cabaran student untuk turun berdebat secara ilmiah. Beliau bertanggungjawab Gubal AUKU. Kita hairan sebelum ni Mahathir boleh turun ke mana-mana universiti, canangkan idea dia, tapi bila kita tuntut untuk buat penjelasan pendirian mengenai AUKU, debat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar datang, tapi beliau hanya berforum dengan Profesor Aziz Bari di Chinese Assembly Hall juga, tingkat atas sana. Sama, tidak ada wakil daripada kerajaan. Saya hubungi juga Datuk Saifuddin untuk sekali lagi tampil berdebat dengan Anwar. Dia kata bukan level dia Anwar Ibrahim. Tak apa, Datuk Seri Anwar terima. Yang seterusnya kita minta juga KJ, Khairi Jamaluddin, untuk buat pendirian tentang AUKU. Dia juga tolak, refuse. Berkali-kali kita call, kita tweet pun.
Siapa boleh check dia punya tweet, check lah. Kita jemput untuk debat tentang isu ini. Tak ada sambutan. Seterusnya kita teruskan lagi. Aktiviti ketiga, speaker corner. Speaker corner di 5 buah universiti UiTM dihalang oleh polis bantuan. Ada yang kena tangkap, antaranya Syukri pun kena. Adam kena? Adam tak kena. Di UM kita juga dihalang di Masjid Rahman. Di UKM kita boleh buat, di USIM kita buat, di UPM pun kita buat. Kita buat speaker corner. Malangnya ada halangan-halangan still yang kena panggilnya, SBSB panggil, minta maklumat semua. Lepas tu kita buat lagi flash mob di KL Center, 8 orang kena tahan. 15 orang kena tahan. Ya, 15 orang kena tahan. Flash mob di KL Center. Kita baru je angkat plakat. Kita nak nyatakan hak kebebasan akademik. Kita nak nyatakan pendirian kita bersama-sama dengan rakyat Malaysia. Kena tahan, kena tangkap atas alasan mengganggu ketenteraman. Seolah-olah tidak ada nilai demokrasi dalam Malaysia. Kita teruskan lagi debat AUKU di UM. Saudara Syukri sendiri mewakili pro mahasiswa untuk berdebat dengan aspirasi pro kerajaan. Namun tak ada sambutan. Yang datangnya hanya mantan WDP sahaja. Tu pun mewakili pandangan peribadi, bukan mewakili premis. Pak Gad pula kacau, datang tutup lampu di UM ni. Datang tutup lampu, and then forum paksa habis awal. Kemudian kita teruskan lagi roadshow ke Penang dengan kita buat serahan memorandum kepada Ketua Menteri Penang dan juga Menteri Besar Kedah. Tuntutan sama, 6 tuntutan bebas kita serahkan kepada MB Kedah atas alasan masih lagi digunakan cengkaman AUKU terhadap mahasiswa mereka di contohnya di KUI. 18 Januari ni bicara. Dan juga untuk Penang kita bagi warning siap-siap jangan berlaku AUKU. Dan kita juga buat roadshow. Saudara Adam Adli dihalang untuk buat speaker corner. Kami semua naik van, satu van dihalang, diserbu dengan lebih kurang 30 orang yang daripada Perkasa, Petiga, Pekida, Pemuda UMNO atas alasan kami seolah-olah menimbulkan gangguan ketenteraman awam. Atas alasan apa mereka ni nak sampai nak melakukan jenayah sehingga mengugut? Saudara Adam sendiri tahulah. Dia akan cerita lepas ni. Tapi saya nak cerita detetan sebelum ke opsi tu jauh ni. Kita pergi lagi Putrajaya. Kita hantar sendiri. Tuan Mahathir dah tolak dah tawaran nak berdebat. Kita hantar juga ke Najib. Kita pergi Putrajaya. Hantarlah konon-kononnya surat jemputan. Padahal tak baca pun. Yang terima pula wakil kepada pegawai sulit. Bukannya pegawai sulit, tapi wakil kepada pegawai sulit. Apa cerita Perdana Menteri macam ni? Lepas tu kita ada lagi himpunan Turun Bendera 17 Disember. Yang kita rasakan himpunan tersebut sepatutnya berlaku dalam keadaan yang baik, meraihkan suasana demokrasi di Malaysia. Kita nak turun, kita nak sampaikan mesej. Dan memo pun kita serah pada Datuk Saifuddin dan dia terima, dan kita tunggu respon. Dalam masa yang sama berlaku kes-kes yang kita dah jelaskan sebelum ni, dan juga sampai sekarang tak ada respon daripada Datuk Saifuddin. Bahkan lebih mengagumkan lagi, dia boleh pula hantar jemputan untuk hadir kepada satu sidang meja bulat untuk pinda AUKU. Sedangkan tuntutan kita dah sebut dah nak mansuh. Dia tak buat sidang meja bulat untuk mansuh, tapi sekadar buat sidang meja bulat untuk pinda. Sedangkan aspirasi sendiri pun mereka menolak untuk pinda. Diorang boleh sebut bahawa diorang ni suara majoriti dan tidak bersetuju dengan pandangan Najib yang kata nak pinda AUKU. Jadi siapa punya stand sekarang ni pinda AUKU? Siapa punya pendirian untuk pindah AUKU? Sampai sekarang pun Najib tak jelas pendirian beliau sendiri. Datuk Saifuddin pun kita tak pasti macam mana.
Tapi pendirian kita tegaskan kat sini, kita mesti nak bawa idea mansuhkan hukum. Dan itulah hasilnya apabila kita tahu Adam dikenakan tindakan hukum apabila kes turunkan bendera Najib. Adam akan ceritalah nanti macam mana dia boleh turunkan apa semua. Tapi AUKU juga digunakan untuk mengekang aktivis mahasiswa. Still digunakan untuk mengekang aktivis mahasiswa. Dan ini yang kita lawan. Ini yang kita tentang selama ini. Kita nak sebut, kita nak bawa satu pendirian yang jelas, prinsip yang jelas, seperti mana yang telah student-student di luar negara pun buat, yang kawan-kawan boleh baca AFAF, Academic Freedom for Academic Freedom. Satu prinsip yang mereka pun guna pakai di Kanada, UK. Mereka gunakan prinsip ini atas nilai kebebasan akademik. Dan inilah yang kita nak jelaskan kepada seluruh rakyat Malaysia, kenapa Perdana Menteri kerajaan sekarang tak boleh nak terima idea ini. Sokongan penuh pun dah dinyatakan oleh ahli-ahli akademik. Kita pun dah bicarakan sekian banyak forum-forum sebelum ini. Dan hari ini pun kita tampil nak buat penjelasan kali kedua, kali ketiga, kita tak ada masalah. Yang nak bertanya pun boleh bertanya. Dan kita akan teruskan lagi idea ini untuk pastikan kesinambungan akan datang. Hari ini dikenakan tindakan AUKU atas charge memalukan universiti. Mungkin lepas ni kita dengar pula ura-ura nak mansuhkan pilihan raya kampus. Halau pelajar universiti nak mansuhkan pilihan raya kampus. Sedangkan dalam tuntutan kita pun disebutkan untuk kita mengurus takbir pilihan raya kampus sendiri. Idea Saudara Fahmi Reza pun ada akan bentangkan tentang student union. Macam mana student boleh urus takbir pilihan raya kampus sendiri, boleh urus persatuan sendiri. Student mahasiswa hari ni bukan budak sekolah yang perlu dibayar yurannya, sampai tahap yuran ICT kena bayar, yuran bas kena bayar, yuran guna peralatan sukan pun kena bayar. Apa cerita universiti hari? Ini yang kita tuntut, kita nyatakan autonomi mahasiswa, autonomi universiti. Dan ini yang kita nak kupas, yang kita nak sebarkan, dan kita nak bawa agenda ini. Kita akan teruskan lagi agenda ini dengan CD-CD akan datang lagi, dan kita akan teruskan. Dan kita harap dia orang maksudnya mereka-mereka yang bertindak atas luar batasan rejim-rejim ini dengan niat menghalang kita punya pergerakan, dan kita harap mereka boleh menghormati nilai demokrasi di Malaysia. Saya setakat tu dulu round pertama, mungkin ada soalan lepas ni.